absorber kalau rosak macam ni tau. Tapi kalau part-part lain pula rosak macam mana? Tengok video ni. So hari ni aku nak tunjuk kat korang condition 3-4 suspension kereta yang dah rosak. So jom. Okey, ini aku nak tunjuk kat korang absorber link yang dah rosak. Kalau korang perasan dekat bahagian getah ni memang dah terkoyak. Nampak? Buatkan minyak dalam ni keluar, leaking. Okay, ini adalah contoh absorber link yang masih okey ataupun yang baru lagi. Tengok dekat sini getah ni tak ada apa-apa kesan terkoyak ataupun leaking. So ini maksudnya absorber link ni masih lagi elok. Kemudian aku nak bagi tahu korang boleh tengok ada bush ni. Bush yang lama ni memang dia dah terkoyak, memang dah ada kesan-kesan debu tu. Kesan debu tu bahaya sebab dia boleh masuk dalam absorber korang nanti. Ini pula aku nak tunjuk kat korang mounting absorber. Kiri ni yang lama. Sekali tengok memang tak ada beza apa langsung. Tapi bila kita tengok ketinggian dia, mounting absorber yang dah lama ni sebenarnya dia dah naik. Compare tu mounting absorber yang baru ni masih lagi rendah. Sebenarnya ada banyak lagi part suspension kereta ni, tapi aku tunjuk kat korang 3 je. Kalau korang nak tahu apa lagi, korang komen kat bawah apa yang korang nak tahu. Sebelum tu, jangan lupa untuk follow akaun Philzover. Jom kita pandu kereta lama seperti baru.